surgaku. Tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Anas. Abang, Anis ke rumah Abang Ngah untuk tenangkan diri untuk sementara waktu. Maafkan Anis. Awal Angah bangun, Alung mana? Ajak sarapan sekarang. Dia dah ke kebun, Bu. Oh. Kalau macam tu kita je sarapan. Okey. Kuih sedap ni. Adik buat. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Adik hantar belakang, lepas tu minum sekali. Ibu. Mesti Ibu bahagia sekarang ni, kan? Tentulah Ibu bahagia. Sebabnya semua anak-anak Ibu ada dengan Ibu. Sememangnya itulah doa Ibu selama ni. Kalau tanpa Along, mesti kita orang tak jumpa Ibu. Alung tu memang seorang anak yang baik. Patuh semua cakap Ibu. Angah dan adik mesti tak dapat tandingi kasih sayang Along pada Ibu, kan? Kenapa cakap macam ni? Kasih sayang kamu berdua pada Ibu cukup untuk membahagiakan Ibu. Cuma bezanya, kamu berdua tak tinggal dengan Ibu, tak membesar dengan Ibu. Ibu, Angah ada benda nak beritahu Ibu. Apa dia? Pasal Alung dengan Aisyah. Jadi maknanya Angah pun kenal perempuan tu? Lebih daripada kenal, Bu. Nampak gayanya bukan Haji Alung dia nak goda. Angah pun jadi mangsa dia. Ibu, dia tak seperti apa Ibu sangkakan. Sebenarnya... Angah. Jumpa kejap. Rai nak minta tolong. Cepatlah. Yalah. Sabarlah sikit. Adik. Hei. Ya Allah, dia ni. Apa ni? Ha? Okey. Sorry sebab Rai kacau Angah dengan cakap dengan Ibu. Angah tak boleh ceritakan perkara semua tentang Aisyah. Adik, kenapa ni? Ha? Adik, dia tu kan adik Angah juga. Takkan adik nak jealous pula? Tak, bukan tu maksud Rai. Habis tu? Sebelum Rai balik sini, Aisyah dah pesan dekat Rai. Dia cakap jangan cerita kebaikannya pada Ibu. Kenapa, Pak? Rai cuma jalankan amanah je. Dia nak Ibu terima dia dengan ikhlas. Angah, kalau Angah hormatkan Aisyah, Angah kena hormatkan keputusan Aisyah. Dek, macam mana hubungan Alung dengan Aisyah sekarang ni? Angah tak boleh tengok dia orang terpisah. Rai pun nak Alung dengan Aisyah kahwin juga. Tapi bila orang dapat terima dia. Lagi-lagi Ibu.
Anis, awak yang balik tu? Asfal? Adik? Tuan, tadi Puan telefon. Dia masih nak duduk beberapa hari kat rumah abang dia tu. Tak apalah. Terima kasih. Anis merajuk dengan aku. Mungkin. Halo? Untuk apa ni? Yelah, kalau guna handphone pun tak dapat, apa kata kalau kita guna cara lain pula? Maaf tuan, kata orang ngaji kat situ, Puan keluar bersama abang dan isterinya. Dia beritahu mereka ke mana? Tuan, kenapa tuan tak hubungi atau pergi saja ke ofis Abang Ipar tuan? Tak perlu. Saya tak nak pasal perkara kecil ni heboh hubungan Zulmar. Habis tu kita nak ke mana ni tuan? Balik ke ofis. Halo. Sabarlah sikit. Angah pun tengah risau juga ni. Yelah, Aisyah tu kan adik Angah. Tak. Alung tak tahu macam mana nak cari dia, nak hubungi dia pun gagal. Dan macam-macam cara. Dia pun tak update apa-apa langsung. Angah rasalah kan, Daddy dah tukar nombor telefon rumah juga kot. Ya Allah. Tak sedapnya rasa hati. Apalah yang berlaku sekarang dekat adik. Halo? Alung nak pergi mana? Alung nak pergi KL lah. Takkan Alung nak duduk diam macam ni je. Untuk apa? Ha? Jumpa Aisyah? Tak ada maknanya, Alung. Angah tahu. Daddy cuba pisahkan Alung dengan adik. Habis tu, takkan Alung nak duduk macam ni je ngah? Ha? Alung nak biarkan orang macam tu pecah belah kita sekeluarga? Kita adik-beradik? Ha? Ngah, Aisyah tu jiwa Alung tau. Kalau dia hilang, Alung cari. Masalah sekarang ni, Alung tak kenal Daddy tu macam mana. Angah tak nak susahkan Alung. Alung tak nak tunduk dengan orang-orang macam tu, ngah. Takkan. Macam ni lah. Apa kata kalau Alung tinggal kat sini dulu, biar Angah balik cari jawapan. Mata tertutup dan jiwa lesu saat kau genggam tanganku, hancur hatimu. Abang. Abang. Apapun yang terjadi, As tak akan balik pada Daddy. Tuan okey ke? Tuan tak apa-apa? Tuan sihat, Tuan? Kenapa tiba-tiba aja Angah nak balik ke Lumpur, Angah? Angah tak sayang ibu ya? Ibu, tak mau cakap macam ni. Ibu tahu kan, Angah ada 2 family. Angah tak boleh tinggalkan family angkat Angah tu, Bu. Yelah, dia orang kan banyak berjasa pada Angah. Angah kena balas jasa dia orang, Bu. InsyaAllah, bila Angah free nanti, Angah akan balik tengok ibu. Alah, lagi pun kat sini kan ada Alung, ada Rai, kan Bu? Tapi Angah jangan lupakan ibu ya. Ingat, ibu sentiasa tunggu Angah balik. Bu, Angah janji, Bu, nanti Angah akan balik tengok ibu. Rai, tolong Angah. Tolong jaga ibu untuk Angah.
InsyaAllah, Angah. Angah pun jangan lupa call. Long, Ya. ingat janji kita. Angah akan sentiasa hubungi Alung. Angah tahu kan Angah tak perlu buat semua ni. Alung tahu kan? Angah sayang Alung. Angah sanggup melupakan apa saja demi Alung. Angah jaga diri ya. Terus. Nak bawa kereta. Agak dulu, Bu. Halo? Baru balik? Cuma kan dah siapkan. Ibu ni? Ibu keluar dengan Mak Tun. Balik makan lu, Alung tak selera. Halo? Ya. Alung sabar Kalau ada jodoh, mesti Angah akan bawa balik berita gembira untuk Alung kan? Kenapa nak cakap macam tu? Tak baik. Nak syak ni bukan pasal budak-budak tu. Bukan syak, Kak Tun. Tapi Nap ni memang faham perangai dia orang tu. Memang sejak kecil. Suka sangat berahsia dari Nap. Dah dia orang tu budak bujang, tentulah hubungan dia orang rapat. Kalau berapat untuk keluarga tak apa, Kak Tun. Kalau untuk perempuan tu tak kuasa saya. Siapa pula ni? Siapa lagi betina tu lah? Ya Allah, tak habis-habis lagi dendam kamu kat dia nak. Ni macam mana pula yang kamu boleh terfikir yang Asfar balik tu cari Aisyah? Sekarang ni Adam tu macam kucing hilang anak sebab tak dapat berhubung dengan si Aisyah. Jadi dia raihlah simpati si Asfar. Kenapa pula macam tu? Dia ingat Nap ni bodoh. Padahal nak tahu komplot dia orang adik-adik. Baguslah. Bagus? Kenapa pula bagus? Sebab dia orang tahu perangai ibu dia orang macam mana. Kalau nak tahu hubungan dia orang tu, nak restu ke? Aku tak restu. Assalamualaikum. Mami? Adik? Cik Asfar? Mana semua orang ni senyap je? Cik Asfar tak tahu ke? Tahu apa pula, saya kan baru balik ni. Cik Aisyah ada dihantar ke luar negara. Puan pula pergi rumah abang dia. Merajuk kot. What? Apa lagi ibu tak puas hati dengan Alung, Ibu? Ibu tak puas hati sebabnya Angah tinggalkan ibu cepat sangat. Jadi kenapa ibu tak langgar sendiri? Ibu jaga hati dia. Tapi ibu tahu yang dia lebih sayangkan Alung dari ibu. Ibu dan adik-beradik ada kedudukan tersendiri dalam hati dia, Bu. Sayang dia pada kita takkan sama, Bu. Alung, sampai bila Alung nak libatkan semua orang disebabkan hubungan Alung dengan perempuan tu? Bu, tak pernah sekali pun Alung minta tolong dia. Tak pernah sekali pun. Tapi dia sendiri yang sanggup sebab dia nak Alung jaga ibu. Oh, jadi maknanya ibulah punca Alung tak boleh lagi kelumpur cik perempuan tu? Perempuan tu nama dia Aisyah, Bu. Sampai ke hari ni Alung berharap sangat ibu restu hubungan kami. Tapi ibu... Alung kenapa, Alung? Atau Alung nak ibu ni mati ke? Alung! Ibu dah lah tu. Jangan tekan Alung lagi. Ibu takkan berhenti, Dek. Selagi Alung tak boleh lupakan perempuan tu. Ibu, Alung dah cukup dewasa. Ibu kena bagi peluang dekat Alung buat keputusan dia sendiri. Selagi dia anggap ibu ni ibu dia. Tak. Ibu.
Apa saja tindakan Daddy untuk keluarga Daddy. Hak Daddy. Jangan sewok. Tapi Daddy, kita kan sekeluarga. Kita boleh bincang. Pernahkah As fikir pasal hubungan kita? Masa As buat keputusan untuk pulang pada ibu As? Semua tu tak ada kena-mengena dengan tindakan Daddy terhadap adik. Kenapa semua nak menentang tindakan Daddy ni? Ha? And you know that I hate it. Tindakan Daddy ni salah. Daddy pernah fikir tak perasaan Mami? Perasaan adik? Daddy tak perlu minta izin siapa untuk tindakan yang Daddy rasa perlu. Tindakan Daddy melampau. Daddy menghukum adik sebab As dan juga Adam. Unfair. Jadi segala yang As buat pada Daddy, As fikir adil? Hanya Allah saja yang adil, Daddy. Setiap manusia melakukan sesuatu kerana kepentingan. And now you are telling me that I'm selfish? Terserah pada Daddy apa yang Daddy nak fikir. Daddy tepuk dada, tanya apa yang Daddy nak. Watch your words when you're talking to me, young man. Anak pungut. Okay. Kalau Daddy nak suruh As keluar, As akan keluar. Tapi As akan settlekan semua ni dulu. As janji, Daddy. As tak sanggup dengan ego Daddy. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perjalanan ini mungkin berliku. Tabahkanlah hati untuk kau menghadapi. Kita pasti bersama mengakhiri kisah cinta kita. Percayalah, diriku kan setia mencintaimu kini esok dan selamanya. Aku pasti kau takkan kuduakan, karena hatiku hanya untuk kau yang satu. Long. Alung tak boleh terus macam ni seksa diri Alung. Dia pun dah pergi jauh dah. Kalau dia sayangkan Alung, tentu dia beritahu Alung sebelum dia pergi. Tapi tak kan? Itu maknanya Alung tak penting buat dia. Naluri seorang ibu ni selalunya betul, Long. Kalau seorang ibu tu tak reda, susah untuk anak dia bahagia. Mesti ada yang tak kena. Dah lalu, lupakan aja. Nanti ibu carikan calon isteri yang baik untuk Alung. Ibu bukan apa. Ibu cuma nak tengok Alung bahagia je. Dahlah ya. Adik, rumah ni dah tak berseri lagi tanpa kehadiran adik.
Abang pun dah tak sanggup nak tinggal dalam rumah ni lagi. Abang sunyi, Dek. Adik dan Mami dah tinggalkan abang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku bermohon darimu, berikanlah petunjukmu atas rasa kasih sayang yang kau lahirkan dalam jiwaku, Ya Allah. Andai kata ibuku benar, kau tunjukkanlah kebenaran tu. Tapi andai kata ibuku salah dan rasa cintaku lebih benar, maka kau kuatkanlah azamku untuk jejaki dia, Ya Allah. Sesungguhnya hatiku kuat mengatakan bahawa dialah kirimanmu untukku, Ya Allah. Tuan, ni ada surat yang perlukan immediate approval daripada Tuan. Letak situ nanti saya tengok. Are you really sure about this? Tak ada sebab untuk Asma patah balik. Fine. Cuma Daddy dan Asfah tahu yang apa sahaja tindakan Asfah tidak akan sekali-kali menggugat keputusan yang Daddy dah buat. Terima kasih, Daddy. Sampai bila-bila pun, ego Daddy takkan berubah. Excuse me. Macam mana? Aku muskil ni. Kenapa kau tiba-tiba nak jual rumah ni? Itu kan rumah kau. Aku nak pakai duit sikit, weh. Sebab bila aku dengar pun kau memang nak cari rumah KL kan. Tu yang aku datang kat kau dulu ni. Kau ada masalah duit? Bukankah hari tu keluarga kau baru dapat duit pemapasan tanah? Tu kan hak aku pun. Tu hak ibu aku. Dia bukan tahu macam mana ni. Kau cakap dengan aku, kau nak buat apa dengan duit ni? Kau nak kahwin dengan Aisyah? Aku nak pergi cari Aisyah dekat luar negara, baik. InsyaAllah kalau jadi duit ni, aku nak buat modal lah. Cinta sejati betul kau ni kan? Kau ada masalah dengan dia? Tak. Macam ni lah. Soal jual beli rumah ni kan mudah. Ambil masa. Lagipun rumah kau tu ada tanggungan bank. Tahu. Tapi tolong, baik. Aku datang kau ni sebab kau tak harapan aku pun. Macam ni lah, Dam. Bagi aku teliti dokumen ni. Kalau aku berminat, aku cari kau. Nanti aku bagi down payment sikit. Boleh? Boleh? Boleh tak apa? Kau tengok dulu dokumen tu. Masih, baik? Okey, Betul ke Ninga? Ibu tak salah dengar ke ni? Salah dengar apa bendanya, Bu? Betul. Kenapa? Ibu tak percaya? Bukan ibu tak percaya. Tapi ibu terkejut. Sepatutnya keputusan ni dah lama Angah buat, Bu. Yelah, tak elok kan? Kalau dalam kehidupan kita ni, kita asyik menumpang kesenangan orang je. Betul tu, Ngah. Angah baliklah. Lagipun bahagian Angah ada. Nanti Angah tak payahlah risau pasal masa depan. InsyaAllah, Bu, bila semua dah selesai nanti, Angah akan balik. Yelah, ibu tunggu. Jaga diri baik-baik. Tetapkan hati tu. Jangan berubah pula. Tak adalah, Bu. Okey, nanti bila Angah dah nak bertolak, Angah akan call Ibu. Okey, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti kau akan aku bawa. Belum terlambat untuk ku senyum. Kau masih selembut dulu. Zaidi, satu persatu orang yang kau sayang pergi tinggalkan kau. Selama ini, apa yang kau lakukan sebenarnya lebih membunuh kebahagiaan kau. You are a loser now.
Halo. Assalamualaikum, Anis. Tolong jaga Mami dan Daddy sementara adik tiada. Walaupun mereka bukan darah daging abang, tapi mereka mengasihi abang sama banyak dengan kasih ibu kandung abang. Maafkan mereka. Mohon abang sampaikan surat yang satu lagi untuk kekasih hati adik. Aduh. Amboi nak. Sejak Asfar ni balik duduk dengan kamu, Kak Tun tengok senyum je memanja. Memanglah senyum Kak Tun, seronok. Ibu mana yang tak seronok kalau anak nak balik duduk dengan dia. Habis tu keluarga belah sana apa cerita? Pandai-pandailah si Asfar tu. Kak Tun perasan tak anak perempuan Tok Leman yang rumah dekat sebelah kebun jagung tu? Oh, Misah tu. Perasanlah sebab dia kan baru balik mengajar kat sini. Kenapa? Nak ingat, nak merisiklah Kak Tun. Nak dengar dia tu belum berteman. Amboi, kamu bab-bab macam ini cakap betul Tapi kamu nak risik untuk siapa? Untuk Asfar ke? Hei Kak Tun ni, takkanlah nak langkah bendul Kak Tun. Mestilah nak lepaskan abang dia dulu. Nak dah bincang ke dengan Adam? Kamu tak bolehlah nak memandai-mandai walaupun Adam tu anak kamu sendiri. Tak payah bincang Kak Tun. Semuanya terserah pada Nam. Nanti kalau suruh dia pilih sendiri, takut tak salah pilih. Kata teman kenap Kak Tun lah harapan Nam. Hello, Assalamualaikum. Along. Angah ada benda nak bincang dengan Along. Ngah. Tak apa. Ngah jangan risau. Nanti Along cuba tolong Along, tolong Angah tak tahu macam mana nak cakap pada ibu. Ya. Along faham situasi Angah. Tapi apa saja tindakan yang Angah nak buat, Along akan sokong tau. Along, Angah takkan lupa janji Angah. InsyaAllah, Angah akan kembalikan Aisyah pada Along. Along takkan biarkan kau usaha seorang-seorang dia. Along sendiri akan pastikan benda tu. Angah buatlah apa yang betul. Soal ibu, serah pada Along Terima kasih, Long. Sebenarnya Angah tak sampai hati nak lukakan hati Mami dan juga hati Daddy. Yelah, dia orang kan. Sangka Angah sanggup tipu ibu. Ibu betul-betul berharap dia balik pada ibu. Bu, Angah tu tak ada niat tu nak sakitkan hati ibu. Mesti bersebab dia buat macam tu. Ibu ingatkan ibu akan bahagia balik. Tapi rupa-rupanya... Ibu, kadang-kadang kita kena letak diri kita dekat tempat Angah. Mungkin dia tak sampai hati. Tak sampai hati nak luka hati mak bapak angkat dia. Habis tu hati ibu. Ibu, sekarang ni ibu ada Along. Ibu ada adik. Kami akan sentiasa ada dengan ibu sampai bila-bila, Bu. Ibu tak nak. Ibu nak semua anak-anak ibu ada dengan ibu. Ibu tak peduli apa pun alasan. Bu. Long, Ya. apa kita nak buat sekarang ni? Sekejap. Cukup terpaku, ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup
cukup sempurna. Pinta saja kemana kau mau, pasti kau akan aku bawa. Belum terlambat untuk ku senyum, kau masih selembut dulu. Mana draft manuskrip untuk buku-buku yang kita nak hantar ke DPP tu? Saya rasa saya dah bagi kat Tuan semalam. Awak jangan main rasa-rasa. Benda ni penting ni. Kita kesutukan masa ni. Ni tolong hantarkan draft ni kepada Encik Anwar, pegawai DPP. Baiklah, Cik Asfar. Hello, Anis. It's me. Our son Asfar dah balik pada kita. I know. It's not easy, okay? Please give me some time. Please come back home. I need you. Dan kalau tak kerana saya, tolong buat untuk Asfar. Senang hati nak Kak Tun. Semuanya berjalan lancar. Nanti bila dah dapat persetujuan daripada budak misah tu, kita terus langsungkan. Kamu ni langsung tak ada rasa bersalah kan, Nam? Rasa bersalah? Salah ke apa nak buat ni? Terpulanglah pada kamu, Nap. Dah tak kuasa dah Kak Tun nak nasihat kamu ni. Dah, Kak Tun balik dulu. Kak Tun. Tuan, Encik Asfar minta Tuan ke bilik mesyuarat sekarang. Sekarang? Ada? Ada wakil dari syarikat internasional nak jumpa dengan Tuan. Terima kasih, Daddy, sebab bantu Asfar untuk entertain syarikat tadi. Tapi kita tak pernah apply tender ni kan? Daddy dengar sendiri tadi kan? Siapa yang bid untuk tender ni? Dulu Daddy pernah tuduh dia sebagai pengkhianat. Tapi sekarang ni, dia telah mendatangkan kontrak yang sangat besar sekali dalam syarikat ni. Daddy tak bersyukur ke? Adam Alfian tak perlu lakukan semua ni. Dan Daddy tak berhak nak fikir negatif tentang dia. And now, dia dah buktikan. Budak kampung yang Daddy hina dulu, yang Daddy duga dengan kemegahan Daddy, tak sekeji apa yang Daddy sangkakan. Why did you come back, Asfar? Bukankah Asfar dah buat keputusan sebelum ni? Kaki ni berhenti langkahnya sebab Asfar sayangkan adik. That's it. Ibu. Betul ke Ibu pergi mengisi anak Tok Liman bagi pihak Alung? Ibu ingatkan Alung tak nak ambil tahu pasal ni. Bu sedar tak apa yang Ibu buat ni? Ibu sedar. Ibu cuba nak tentukan jodoh anak Ibu sendiri. Tentukan jodoh? Ibu bukan tentukan jodoh anak sendiri, Ibu. Ibu merosakkan hati anak sendiri. Alung tahu tak? Hati Ibu ni lagi sakit kalau Alung bantah kehendak Ibu. Kehendak Ibu, boleh tak Ibu bagi keputusan ni Alung yang buat keputusan ni? Untuk apa? Untuk perempuan tak guna tu? Bu, Aisyah tu kekasih Alung, Bu. Alung takkan kahwin siapa-siapa dah. Dia seorang. Alung tahu tak? Perempuan tak guna tu perosak hidup orang. Perempuan tak guna, Bu. Bu lupa ke pengorbanan Aisyah dekat kita? Perempuan tak guna, Alung.
Degil. Pasal seorang perempuan sanggup bantah cakap aku. Geram betul lah. Bu, dah lah tu ibu. Kalau ibu asyik marah-marah macam nanti, ibu juga yang sakit. Memang ibu sakit hati sekarang ni. Along tu sanggup nak jatuhkan maruah ibu depan orang kampung. Sebab apa? Sebab perempuan tu. Salah ibu juga. Ibu kan dah tahu apa Along nak. Ni kenapa ibu belakangkan Along? Habis tu adik pun nak salahkan ibu? Sebenarnya, Rai tak nak ibu terus buat silap. Terus menerus hukum orang tak berdosa. Adik ni kenapa? Adik setuju mengalung dengan perempuan tu ke? Sebenarnya dah lama Rai nak berterus terang dengan ibu. Tapi sebab permintaan Aisyah, adik tak bagi tahu ibu. Apa maksud adik ni? Rai dapat balik sini semula pun atas ihsan Aisyah. Kalau tak sebab dia, mungkin ibu akan terima mayat Rai je. Aku umpama lilin terus terhangat menerangi segenap jiwamu. Walaupun ku terbakar. Saya dah bunuh kebahagiaan keluarga kita sendiri. Adik dah menikah. Mata tertutup dan jiwa lesu saat kau genggam tanganku, hancur hatimu. Maafkan aku, terbuang cintamu saat kau yakinnya rasa kabur bayangku. Hakikat yang benar tenggelam, buta indah pendinding jalan. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau